Semana boleh stop jadi guru dalam ni. Saya takkan stop lah. Selagi saya mampu, saya akan stop. Tapi macam saya cakap lah guys, setiap orang sampai satu tahap dia ada limit. Dia ada limit. Kita setiap manusia dia akan ada sampai satu tahap tu dia ada limit. So, tapi macam saya cakap, at the end of the day, saya akan cuba tengok macam mana kalau saya memang dah tak mampu sangat. Sebab saya nampak ni everyday student baru keep coming tau. Setiap hari student baru masuk, and then every single day soalan mesti akan ada. Saya punya tangan dah mula agak sakit dah guys. So, nak tak nak, benda yang paling berharga bagi saya adalah kesihatan guys. Di mana kesihatan ni kita tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Kita tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Benda tu adalah sangat-sangat berharga. So sama juga kat semua all my student, jaga kesihatan, makan makanan yang baik, exercise kalau boleh. Macam saya cakap lah, sampai satu tahap kalau ramai sangat student, saya perlukan seseorang yang mana saya akan cari, jangan risau. Dari segi in terms of cara berfikir pun sama macam saya, cara dia reply pun akan sama macam saya. So you guys takkan, saya bukan lari guys, saya ada dalam tu. Kalau saya ada masa saya akan jawab. Sebab lepas ni saya punya ni akan ada lagi banyak lah